penutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di rantau Asia Tenggara ini lebih kurang dalam 300 juta. Dia menjadi satu kekangan untuk kita berkongsi maklumat-maklumat bahasa yang boleh kita manfaatkan di negara anggota. Jadi sebagai ganti kepada perkongsian itu, sekiranya tidak ada sidang pakar itu, maka yang kami ingin usulkan ialah adanya satu pangkalan data bahasa serantau yang melibatkan bahasa dari Indonesia, bahasa Melayu, dari Malaysia dan Brunei yang kita boleh manfaatkan dan kita boleh gunakan. Baik, semua maklum bahawa penutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di rantau Asia Tenggara ini lebih kurang dalam 300 juta dan mungkin lebih. Kalau di kita konteks dunia mungkin lebih banyak lagi ya, dekat 600 juta. Jadi ini satu potensi besar kita sebagai bahasa ilmu, bahasa diplomasi dan bahasa teknologi. Dan apa kita bercakap tentang antarabangsa ini bukan bermaksud bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini pada masa ini belum antarabangsa. Kita sebenarnya sudah lama bahasa kita antarabangsa. Cuma apa yang kita nakkan ialah untuk bagaimana kita tingkatkan antarabangsa bahasa kita itu sendiri. Ya, kita tidak bercakap tentang perkara-perkara yang aktiviti yang kita biasa buat, tapi bagaimana kita nak meningkatkan lagi taraf bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di peringkat antarabangsa. Jadi di sini saya lihat dan dalam konteks kita, dalam konteks Mabim ini, dan kita harapkan Mabim ini dapat lebih bergerak lebih jauh dan lebih mantap dalam aspek pangkalan data bahasa. Seterusnya. Baik, terkait dengan diplomasi bahasa. Saya semalam bila sampai di Hotel Pullman, satu yang saya tertarik apabila ialah panitia minta kami sampai di Pullman pergi ke satu bilik kamar atau namanya kamar Nara Tetama. Yang pertama kali saya nampak istilah itu dan sangat saya kagum dan sangat luar biasa. Dan kalau saya tak datang sini mungkin saya tak tahu istilah tu. Kalau saya tak datang sini saya tak tahu istilah itu ada yang menunjuk kepada bilik ataupun kamar VIP. Ya, very important person, VIP. Atau VVIP. Mungkin VVIP. VIP rasanya Nara Tama. Betul. Betul kan kata saya. Jadi syukur bila datang sini kita dapat satu maklumat baru yang mungkin menjadi pengalaman kepada kami nanti di Malaysia bagaimana Indonesia memanfaatkan sumber-sumber data bahasa untuk jadikan istilah. Dan itu juga yang kami menghadapi masalah di Malaysia. Bagaimana kita nak mencari satu istilah, mencadangkan satu padanan istilah dari bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dengan menggunakan sumber bahasa yang ada. Bukan kita menggunakan secara terjemahan secara langsung. Saya teringat dulu masa mula-mula istilah selfie diperkenalkan. Kami dengan rakan-rakan negara Mabim ini, Pak Azhari juga, kita bincang apa kita nak namakan selfie ni dalam bahasa kita ni. Kita mencari. Akhirnya kita mencari dapatlah swafoto itu. Dan alhamdulillah pada mula kita perkenalkan swafoto itu sukar untuk orang terima. Tetapi apabila kita berkolaborasi dengan media, dimasyarakatkan istilah itu, swafoto akhirnya diterima juga. Jadi dalam aspek ini, apabila Mabim sudah tidak ada jawatankuasa sidang pakar, dia menjadi satu kekangan untuk kita berkongsi maklumat-maklumat bahasa yang boleh kita manfaatkan di negara anggota. Jadi sebagai ganti kepada perkongsian itu, sekiranya tidak ada sidang pakar itu, maka yang kami ingin usulkan ialah adanya satu pangkalan data bahasa serantau yang melibatkan bahasa dari Indonesia, bahasa Melayu, dari Malaysia dan Brunei yang kita boleh manfaatkan dan kita boleh gunakan ya secara meluas. Itu objektif tentang makalah saya ini. Seterusnya. Baik. Bercakap tentang pangkalan data bahasa serantau ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, kita melihat satu badan atau majlis serantau yang di Eropah, ya, yang dinamakan Suruhanjaya Eropah ataupun European Commission EC. Suruhanjaya ini mempunyai
satu dasar, iaitu dasar kepelbagaian bahasa yang menerima semua bahasa Eropah ini untuk digunakan dalam urusan perundangan, pentadbiran dan sebagainya. Dan terdapat 24 bahasa yang telah diterima digunakan sebagai bahasa rasmi atau bahasa kerja di EC ataupun Suruhanjaya Commission, ya. Antaranya lah bahasa Perancis, Sepanyol, ya, bahasa Inggeris juga diterima. Dan apabila ada keperluan di sini dan apabila ada ahli baru yang masuk, dia menjadi kesukaran dari segi aspek komunikasi, ya. Walaupun mereka Eropah tapi ada bahasa yang berbeza. Dan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh EC ini ialah melalui penterjemahan. Dan bagi memudahkan penterjemahan itu, maka dia adakan satu projek yang dinamakan di bawah European Language Resource Coordination atau ELRC dan di bawah projek e-translation. Dan melalui badan ini terdapat lagi perkhidmatan-perkhidmatan lain yang telah dibangunkan bagi membantu memudahkan untuk kerja-kerja penterjemahan seperti e-summary, speech recognition dan sebagainya. Dan sekarang ini projek ini telah diambil alih oleh Common European Language Data Space atau LDS dan masih lagi jalan sehingga hari ini. Seterusnya, okay, saya kongsikan juga satu lagi pangkalan data bahasa Eropah, ya, atau bahasa Inggeris yang pada masa ini masih lagi aktif dan digunakan oleh Kesatuan Eropah, iaitu IATE, Interactive Terminology for Europe, iaitu sumber rujukan istilah rasmi dan piawai Kesatuan Eropah, mengandungi 8 juta lebih istilah dan juga daripada 24 bahasa. Satu lagi ialah pangkalan data ataupun perkhidmatan Euro Term Bank, iaitu sumber rujukan istilah pelbagai bahasa Eropah dalam pelbagai bidang, mengandungi lebih 16 juta lebih istilah dari 45 bahasa. Ya, yang ini lebih meluas lagi. Apa bezanya IATE dan juga Euro Term Bank ialah Euro Term Bank ni lebih terbuka dan dia boleh lebih terbuka, tetapi dia kurang piawai. Yang piawainya itu lebih kepada IATE yang di bawah Suruhanjaya Eropah. Kemudian ada satu lagi portal iaitu atau pangkalan data itu WP Opal, iaitu sumber rujukan istilah saintifik dan teknikal menggunakan 265,000 istilah dan 10 bahasa. Ini termasuk ada bahasa Arab, bahasa Cina dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah WordNet, ya, WordNet bahasa Inggeris. Projek WordNet ini dijalankan oleh University Princeton, Amerika, dan dia merupakan satu sumber rujukan data leksikal yang menggabungkan maklumat semantik atau makna dan hubungan antara perkataan dalam bentuk rangkaian mengandungi 155,000 perkataan untuk bahasa Inggeris. Dan sebenarnya projek WordNet ini dia lebih meluas. Dan kita sebenarnya pada peringkat Mabim pernah mengusulkan untuk menjalankan projek WordNet bahasa ini, ya, tetapi yalah,